Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah dan segala alam. Kerana dengan izinnya, insya-Allah alhamdulillah kita dapat kumpul hari ini. Insya-Allah hari ini pun alhamdulillah ada kawan ada orang. Okey. So kita buat ringan-ringan je. Apa nama pemenangan ni? Kita tak berat dia punya. Sebab antara nak isi mungkin boleh tengok melalui video lah kot. Sebab video ni lebih mudah untuk kita sambil kita tengok video. Memang kita akan terangkan ini sebab perjalanan kan. Mungkin nak saya terangkan adalah mengenai sejarah rentetan mungkin sedikitlah rentetan apa nama? Kenapa perlunya kita tolong Gaza, Palestin, dan juga sedikit sejarah dia punya perjuangan dia. InsyaAllah. So teruskan video kamera ni saya akan ya, ni berdekatkan dengan tempat kami tinggal. Tak nampak ya? Dah pula. Okey, ni kilang roti yang Muslim Care buat, hasil daripada titipan rakyat Malaysia, bernilai RM600,000. Kita tunjuk. Roti ni kita akan bagikan kepada orang miskin. Kepada orang miskin dia berikan sebanyak percuma. Tapi orang yang ada dia boleh beli sebab nak jalan duit untuk beli gandum balik. Ada yang dia jual, ada yang bagi percuma kepada orang miskin. So kita pulang kepada ni lah NGO kat sana meneruskan. Set ni dia roti. Next mission is untuk menghasilkan roti yang berperisa. Okay, nama dia kilang roti Asyafi'i ya. Muslim Care Malaysia. Lautan ke sekolah Al-Qadir. Antara orang tersebut adalah kadir-kadir yang akan dimasukkan ke dalam Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam ni adalah satu untuk tenteraan di Palestin. Di mana? Di Gaza ni dia ada dua jenis orang. Seorang satu grup adalah grup apa nama? Grup yang memang stay kat Gaza. Satu kira grup Lajihin. Ataupun orang Lajihin ni adalah orang yang berpindah daripada dia memang duduk kat Palestin tu, tanah kat Palestin lain dari Gaza. So dia berpindah masuk ke Gaza. So dia tak ada tanah, dia tak ada kerja, dia tak ada apa? Pertanian, semua tak ada lah. Ladang tak ada, semua tak ada. Sebab dia orang yang miskin lah. Ni rumah ni orang ni satu family, orang kata family dah ada asma. Okey, tengok rumah dia. Rumah dia sangat, kata banyak berlubang lah. Ni kepada Basma Center, di mana semua semua kanak-kanak ni jadi pekak dan bisu sebab hasil ledakan bom Israel. Laknatullah. Ni masjid yang sedang dibina. Masjid ni lebih kurang hampir juta nilai dia. Ini pun hasil dia lah sebab orang ramai. InsyaAllah masjid ni akan siap pada sebelum Ramadan. Dan sama-sama boleh semayang. So mungkinkan kami minta lagi untuk semayang tarawih sama-sama dalam masjid ni insyaAllah sebelum Ramadan. Masa Ramadan. Istirahat ruang untuk siapkan masjid tu. Baki yang tetap untuk siapkan. Next coming project is untuk buat library kepada penduduk Khan Yunis di Gaza.
lah tempat dulu ni sebuah ni lah library asal dia lah. Tapi sebab dibom, hancur lah. Lepas tu dia perlukan library baru. Dia ni sekolah. Sebab dia nak bom adalah kawasan sebelah sana tu. Dia tu sempat Kementerian Dalam Negeri dia sebab. Ini sekolah, Kementerian Dalam Negeri sebelah sana tu. So sebab dia nak bom dalam negeri punya bangunan, dia ni lah, dia kena sekolah sekali. So, ni bangunan Kementerian Dalam Negeri sebab Dalam Negeri biasa kan, polis, semua maklumat sebelah dalam Kementerian Dalam Negeri. Inilah tempat, inilah makam kubur Syekh Ahmad Yassin dan juga Abdul Aziz Al-Hissi. Time ni sangat subur lah. Ni adalah kerusi yang Syekh Ismail Ahmad Yassin naik masa dia kena bom tu. Ni kerusi yang dibedim oleh Janis. Ni bilik dia, anak-anak dia buat untuk Syekh Ahmad Yassin. Tapi Syekh Ahmad Yassin tak duduk dalam ni sebab dia kata ini terlalu mewah untuk aku. Dia duduk kat sini. Dia duduk kat sini, ni katil dia. Tempat dia belajar, tempat study. Dia kata bilik tadi tu terlalu mewah untuk aku. Padahal rakyat ni ramai lagi miskin. So dia tak duduk dalam bilik tu. Ni orang wakil yang berurusan dengan untuk beberapa projek. I'd like to thank our brothers and sisters from Muslim here, and I'd like to show our gratitude and thanks, appreciation for all the Malaysian people, particularly our brothers and Muslims here, for all the help, the aid, the funds they have given to support the deceased Palestinians inside the Gaza Strip. Without your blessed prayers and without your financial aid and support, as well as your love, the Palestinians inside the Gaza Strip wouldn't have survived. Again, I would like to thank you again and again and again. I'd like to say to you, Jazakumullah khair, and we would like you to continue your support to the Palestinians and to come here every now and then to show us your solidarity, your love, because with you, we will stay steadfast, and with your help, with your blessed prayers and dua, inshallah, together we will be able to liberate our land, to liberate Al-Aqsa, and to play together very soon in Al-Aqsa. Jazakumullah khair, and thank you very much. Okay. So dalam video tu ada tunjuk satu video di mana inilah our next project is untuk menghasilkan sebuah library. So ni adalah inilah proposal dekat Indonesia. Yang sekejap lah tengok. Sekejap media. Ini proposal kami kepada inilah Muslim kepada pihak kerajaan Hamas lah. Diberikan satu tanah untuk buat satu ni. Masjid dia bagi dah. Sekarang ni bagi satu bidang tanah untuk buat ni pula. Buat apa? Library. Ni proposal. Ni proposal pertama. Yang proposal pertama lah. Okay, dia idea. Buat ni, kita buat apa yang nak buat ni dah benda berasaskan bukannya idea semata-mata. Dia telah dilaksanakan.
sebab idea adalah untuk lah mengajar untuk at least anak-anak Palestin ni taklah dia punya hari sehari-harian dia tu tak terdedah dengan perkara yang negatif lah. Okey, sebab apa yang dia guna konsep adalah kita gunakan konsep ni proposal ni di mana gunakan konsep apa nama? Library Selangor. Perpustakaan dari Selangor di mana sebabkan sikit. Ya, kita nak elakkan raja daripada buang masa lah Gaza. So logik tak? Buang masa kat Gaza. Saya ceritakan balik. Inilah perpustakaan Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, PPAS. So kita ambil konsep ni sebab Abu Ayyash tu yang pengarah pelajaran tu dia melawat Malaysia, and then dia pergi library ni, and then pergi library dia kata, oh I want ni kan, the library like this in Gaza, in Khan Yunis. Dia kata yang tu kan. So kata okey kita boleh buat lah, InsyaAllah. Dan dia bersetuju untuk bagi proposal untuk bagi tanah, bagi sebilang tanah untuk kita usahakan dia punya adalah library tu. Sebab dia nampak dah buat dah masjid dan insyaAllah siap. Next project dia nak bagi library. Masa kami share video ni dekat universiti tu, orang Palestin antara dalam mana lah ahli lembaga mesyuarat tu, dia kata inilah apa yang dia cuba bawa dekat Gaza ni kan gambar tak pakai tudung apa semua ni kan. Lepas tu apa nama Abu Ayyash tolong support balik. Dia kata Malaysia lain daripada ni. Kalau kita pergi Gaza ni, jalan sepanjang mana jalan, kita tak nak jumpa orang tak pakai tudung. Tak boleh nak jumpa orang tak pakai tudung. Kan kita jadi kanak-kanak lah. Kan sebab tu bila cakap ni, apa yang bawa ni? Dia nak buat konsep library ni kan. Sebab dia kata tu Abu Ayyash tu support balik, kata Malaysia ni baru nak kenal Islam. So that dia support balik bahawa Gaza dengan Malaysia berlainan. So that pendekatan dia berlainan lah. Kan dia nak kata dia support dia lah. Yang pendekatan Malaysia dia nak bawa ni lah supaya anak-anak muda ni tak buang masa. So dia akan pergi ke library. Alternatif dia adalah ke library. Internet tak record. InsyaAllah apa nama ini library. Siapa yang Masya Allah ni? Mana lagi? Banyak dah semua kita Mana lagi library ni? yang baru yang belum. Belum lagi Yang baru kan? Baru lah. Baru pindah kan? Okay, this konsep ni yang dia nak bawa dalam Gaza, InsyaAllah. Dia ada teater 6D punya teater, 6D. Dia pun tak tahu lah apa tu 6D. Tak tahu sebab dia pakai spek mata, tak tahu lah apa 6D lah. Dia ada pengarah perpustakaan ni jemput kami lah semua delegasi untuk ke library untuk tengok sekali buat apa tu 6D. Apa macam 6D tak kan 6 dimension ke 6 ke tak tahu lah kan. So dia setiap bulan, setiap minggu, setiap minggu dia ada tazkirah, dia ada apa yang kita nak plankan dalam tu lah. Ada tazkirah, ada nasihat-nasihat dan sebagainya masa dalam program tu, insyaAllah. Okay, itulah tak bawa. Itulah yang setakat cerita banyak yang nak dikongsikan. Dan inilah sebab apa nak bagi tahu lah, saya pergi ni adalah atas
inilah atas jemputan Muslim Care pada PPIMI untuk lakukan bersamalah sebagai wakil mahasiswa. So saya cuba jemput saya, and then Sakinah dekat belakang tu daripada PPMC, Persatuan Pelajar Malaysia COP, and then seorang lagi Sabrina daripada inilah Republic Czech. Okay, 3 orang pergi. So that yang menganjurkan ni Muslim Care. So bukannya PPI lah menganjurkan ni, tapi kami hanya wakil. Bahkan tak, kami smart partnership. Muslim Care dan PPI ni dah smart partnership. Sebab kami dah setahun selama ni. Sebelum ni kami buat misi dakwah dan kemanusiaan di Sarawak. Dan insyaAllah bulan 6 ni misi kemanusiaan di dakwah dan kemanusiaan di Sabah pula, di Pulau Mabul. InsyaAllah. Tapi bukan tak ada tu kot. Okay, sedikit lah. So, brief lah untuk sebab kita dia apa nama ni, Muslim Care ni adalah sebuah NGO. So dia NGO di mana ada orang tanya bila didaftarkan buat NGO, dia tak boleh buat perniagaan. Dia buat perniagaan maknanya tak boleh buat perniagaan atau macam tak silap Asal Sharif pada Palestin dia buat perniagaan kan, macam jual biskut apa semua kan. Tapi NGO tak boleh buat perniagaan sebab nama dia NGO. Sebab Asal Sharif tak silap dia daftar sebagai peniaga kan, badan niaga apa nama, daftar sebagai apa? Asal Sharif Berhad. Tapi NGO tak boleh buat perniagaan. Kenapa? Buatlah macam ni, buat jual biskut supaya dapat duit. Tapi tak boleh. Sebab NGO dilarang untuk buat perniagaan. Sebarang keuntungan tidak boleh. Kalau tidak, habis pendaftaran dia akan dibatalkan lah. Okay. So dia daftar. So dia punya ni lah, dia punya Haji Mak Arifin ni adalah pekerja dekat Petronas. Kata Abang Faiz kenal Haji Mak Arifin, kenal? Haji Mak Arifin. Lepas tu Haji Z ni adalah arkitek. Sebab tu dia boleh buat apa nama ni? Library dan juga ni masjid. Sebab dia arkitek, antara arkitek yang buat Twin Towers Petronas. Tapi nama dia tak naik lah sebab Malaysia dia akan ambilkan from Perancis kan, arkitek kan. Tapi yang buat banyak kebanyakannya orang Malaysia. Tapi orang Perancis tu sebab dia nak nama kan. Kalau tidak tak famous lah kalau orang Malaysia buat. So inilah. So apa yang ni, apa nama, motor ni lah Borderless Humanitarian Work. Sebab Muslim Care dia bukannya buat di Gaza aja lah. Macam tadi cakap tadi, dalam negara Sabah, Sarawak, dalam negara dekat ni kan, dekat Terengganu banjir apa semua, pergilah. And then dekat yang terbaru lah Syria di mana kita hantar bantuan kepada Syria. Pakistan gempa bumi itu. And then Thailand, Cambodia pun buat satu masjid 100,000 tapi lagi besar. Masjid dia besar. Orang pelik, macam mana 100,000 buat besar kan? So apa nama, memanglah insyaAllah Allah bantu untuk kerja-kerja tu. And then Indonesia dan insyaAllah akan berkembang lagi lah. And then first time dah buat dekat tsunami Aceh. Ini first mission dia. And then banyak kan, ni kemudian masjid tu. Okay. And then dan sebagainya, Sarawak dan macam-macam lagi. Okay, rasanya apa nama, habis dah kata. Habis masa dah. Itulah, takat tu dan juga kan, ceritakan sedikit sejarah mungkin sesi Q&A ni. Nak ceritakan sedikit bahawa bukan kami yang memulakan, kalau ingat bukan sahabat yang memulakan sejarah dekat Malaysia ni. Sejarah untuk membantu apa nama Palestin ni bermula daripada 1975 ni, kalau anak Melayu yang tolong, iaitu Dr. Boudin Al-Halmi. Dia pernah dipenjarakan di Palestin. Dia pergi, dia tolong perang, dia serang British, bukan dia serang, dia menentang British dan dipenjarakan. Dia antara orang anak Melayu yang pertama yang dipenjarakan lah di British. Kan saya kata mungkin Mawi Mara, orang yang pergi Mawi Mara kena penjara kan. Dia antara orang yang dipenjarakan yang pertama, iaitu Dr. Boudin Al-Halmi. And then diteruskan lagi dengan dihantar apa ni, manifesto apa, satu memorandum lah kepada PBB, iaitu Hizbul Muslimin. Hizbul Muslimin hantar PBB pada tahun 1947, 1998. Time tu dia baru nak tubuhkan. And then 1948 Hizbul Muslimin diharamkan kan. And then diteruskan lagi seterusnya. So seterusnya tu boleh mencarilah apakah fakta sejarah yang kita dapat tengok. So bukan kita yang mulakan, kita nampak baru sekarang baru nak ada ramai-ramai tolong. Pada zaman dulu lagi, orang hantar memorandum. Orang pada tahun tu, orang tak hantar memorandum lagi. Masih takut. Negara Malaysia pun tak tertubuh lagi. Tapi sudah ada memorandum dihantar kepada PBB ataupun UN ataupun United Nation ni. Kan? Sebab apa, keganasan berlaku dan sebagainya lah. InsyaAllah kita boleh sambung lepas ni. Allah Alam, insyaAllah sambung.
Takbir. Allah Akbar. Jadi alhamdulillah kita sudah habis pemutaran oleh saudara Helmi. Sebenarnya Helmi ni saya kenal dia mula-mula dulu masa masuk BPI kot. Itu saya kenal mula sampai sekarang kan. Isteri ni nak balik lah macam tak sempat kan hantar. Allah. Saya teruskan pula dengan saudara Hafiz. So, dia ni pula istimewanya. Dia ni sini saya kat Kisah dulu lah. Allah. Tahu. Okay, insyaAllah saya jemput dia untuk sampaikan pertanyaan. Cuba silakan. Takbir. Takbir. Allah Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pertemuan dan barangkali inilah salam perpisahan kepada warga Dublin, ada yang pada Cork, Galway, Belfast ada kalau ada lah. Kan? InsyaAllah hari ini saya diberi peluang untuk buat satu perkongsian bersama kalian semua. Timing lah. Baru nak start dah timing. Tak sempat lagi kan. So alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberi saya peluang untuk pergi ke Gaza. Kali pertama sebelum dengar cerita Gaza, dengar cerita Palestin tu macam-macam dah. Tapi benda yang lebih spot lagi apabila kita anjurkan perkongsian bersama Akhi Samsuri di sini. Hari tu saya ada tekad, aku kena pergi Gaza kak. Sampailah saya tekad dan berdoa, dan alhamdulillah barangkali berkat doa Allah SWT bagi peluang juga pergi tahun ni kan. Jadi tahun ni marathon lah, sebab memang macam nak pergi Gaza, nak pergi Giza. So kita orang pergi Gaza, dah sampai dah Giza. So jadi insyaAllah sedikit perkongsian yang akan dibuat pada petang ni. Petang dah kan? Alamak, slide last pula lah. Tak suspend langsung. Okay. So alhamdulillah kita orang pergi ke Palestin ni. Sepatutnya tarikh yang kita orang pergi pada 10 hari bulan Januari. Dan saya dapat makluman kata saya akan pergi tu adalah hari terakhir sebelum exam. Saya dikontak oleh Musa Patin dan dia tanya saya free tak tarikh tu. Dan saya kata insyaAllah tak ada apa. Dia kata I want you to go to Palestine, to Gaza. Degup jantung malam tu kan. So without thinking anything, tak ada second thought semua, I made decision on the spot. Okay, I'll go. Dan alhamdulillah sepatutnya 10 hari bulan tapi ditunda dan kita orang pergi pada 8 hari bulan Februari. Dan alhamdulillah kalau semua bertengok ini adalah signboard ketika kita sampai ke Palestine dan Gaza. Untuk masuk ke Gaza, jalan the easiest way to get into Gaza is through Rafah border. Kan, kalau through dia ada border yang bawah kawalan Israel, it's very difficult. Even to non-Muslim pun really difficult. Kalau you all attend yang Harry Field itu, dia dah cakap. So bila sampai dekat sini, sangat berdegup jantung saya, sangat berdegup jiwa saya apabila melihat ahlan bikum fi Palestine. Selamat datang, welcome to Palestine. Kan? So kalau anda diberi peluang, diberi seruan untuk pergi ke Palestin, maka jangan kata no. Sebab ini satu peluang keemasan saja je nak tengok tidur ke tak. Satu peluang keemasan yang kita kena pergi, kita kena tengok, dan kita tengok macam mana suasana masyarakat tersebut, macam mana masyarakat yang perang, masyarakat yang diuji. Kita hari ni apa yang kita dapat uji? Apa yang kita diuji? Exam. Apa lagi yang kita diuji? Skor apa? Beasiswa tak masuk, dah nak balik Penang dah, beasiswa tak masuk lagi, susah hati kan? Itu ujian-ujian yang kita terima. Tapi orang ni adalah orang yang berjuang dan orang yang di-attack oleh Yahudi laknatullah, Zionis yang attack orang, kerajaan Zionis. So ini adalah trip yang sangat bermakna bagi saya sebab saya mewakili, saya bukan mewakili Ikram semasa ke trip tu,
barangkali ada yang pertikaikan ataupun persoalkan poster yang dibuat. Jadi saya on behalf of Ikram mohon maaf tiba-tiba ada logo Ikram atas tu, tapi logo Ikram tu bukan yang signify kata saya wakili Ikram, tapi saya mewakili Irish Convoy to Gaza. Tapi saya Malaysian lagi lah, risau kan. Irish Convoy to Gaza 2013, 8 February till 30 February 2013. So kita orang pergi di bawah International Human Appeal Ireland yang berpusat di Dundrum, dan collaboration bersama Muslim in Ireland. Ada wakil daripada Cork, ada wakil daripada Galway, ada wakil daripada Belfast, dan kebanyakannya adalah wakil daripada Dublin, dan terdiri daripada golongan professional dan student. Dan kalau tengok tu IFI kan, gandingan bersama ICCI dan juga Forces Ireland, dan beberapa lagi individu-individu yang ternama di Ireland ni di kalangan masyarakat tempatan. So ini adalah sebahagian gambar, sebahagian individu yang join trip ni dalam gambar. Seramai 23 orang yang diketuai oleh Brother Yahya. Dia tak ada dalam gambar ni sebab dia busy waktu tu. Tapi kalau you all yang mungkin brothers yang lebih recognize lagi muka-muka ni kan, kat situ ada Sheikh Hussein Imam Masjid Dublin, Sheikh Hussein Imam Masjid Clonsky, Sheikh Yahya Imam Masjid Dublin, Dublin Mosque, dan kita ada consultant anesthesia daripada Vincent, kita ada radiologist daripada Belfast, kita ada surgeon daripada Cork, dan kita ada individu macam student, saya dan Christina, dan beberapa orang lagi. Kalau tengok kat situ ada, dan kebanyakan diorang ni adalah orang-orang yang profesional. Antara nasihat diorang kepada saya kan, dia kata, kalau awak nak tolong orang susah, awak kena jadi kaya. Dia kata macam tu lah, salah seorang daripada tu. Maksudnya kita belajar, kita mencapai sesuatu tu bukan kita nak jadi kaya raya kita saja. Contohnya kan, kalau bukannya, tapi misi kita adalah untuk membantu berkongsi bersama apa yang dibawa oleh diorang ni, apa yang nasihat dibawa oleh diorang ni juga kan. Dan dalam hadis Nabi kata orang yang masuk syurga ni adalah terdiri pada ramai orang miskin. Kalau kita tengok dalam buku yang ditulis oleh Tuan Guru Nick Aziz yang menyemai benih-benih syurga, yang mengulas tentang isu ni, dia mengatakan miskin di situ bukannya orang yang apa-apa ke dalam, tapi orang yang memberi sebahagian ataupun berbelanja di jalan Allah sehingga dia tidak mempunyai apa-apa. Maksudnya hanya cukup saja untuk kegunaan dia. So jadi ada satu, bila bersama dengan mereka ni, banyak pengalaman yang saya timba daripada orang. So this trip was about charity, sebab kita orang pergi under International Human Appeal, dan kita orang visit all the projects that they have, and dan kebanyakan wang tersebut yang disupport oleh kerajaan Emirat Saudi, dan juga penduduk di Ireland, dan juga penduduk yang berada di Great Britain. Sebab 10%, if I'm not mistaken, I have been told that 10% of the wages in UK adalah untuk charity, akan dipotong oleh kerajaan diorang. Dan juga kita orang visit keluarga yang syahid, dan kawasan-kawasan yang hancur ketika serangan. Dan juga kita buat misi untuk education. Kita lawat Islamic University of Gaza, dan kita bertemu beberapa student di sana. InsyaAllah saya akan terangkan lagi, ada lagi 7 minit. So, dan ini juga adalah satu lawatan diplomatik di antara penduduk Muslim yang berada di Ireland bersama-sama dengan warga Gaza. Sebab sebenarnya banyak bantuan dihantar ke Syria, ke Palestin, dan banyak country yang dihantar oleh bantuan dihantar. Kali ini kita orang bawa orang-orang sini untuk buat lawatan diplomatik. Kita bertemu dengan Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Religion, Ministry of Defence, and Prime Minister on the last day. I met Ismail Haniah. Alhamdulillah, Allah SWT bagi peluang untuk melihat orang yang sangat hebat kan. So charity project. So ini kita orang berada di hospital mata. Bukan mata hospital, bukan mata nama tempat ataupun mata penyanyi. Kan ada nama penyanyi nama mata kan. So ni hospital sakit mata. So ni adalah pesakit-pesakit yang suffer lah. Sama ada yang disebabkan perang ataupun disebabkan
infection ataupun masalah kesihatan. Dan saya berjumpa kebanyakan orang kat sini adalah budak-budak. Mustashfa Al-Uyun, isn't it, Abang Faiz? Betul kan kalau salah? Sebab saya treat ni 100% dalam bahasa Arab. Dan ada translator, Dr. Mirza yang translate. So a bit sangat susah lah untuk, bukan sangat susah sebab saya pun belajar sampai form 5 je kan. So jadi macam susah nak faham lah. Tapi a very good sebab base tu ada. So bila jumpa budak-budak kan, boleh lah chat dengan diorang kan. Cakap kelentor-kelentor sikit kan. Tak adalah kelentor, tapi nak communicate dengan diorang seronok lah. Sebab ada basic bahasa Arab. So saya sarankan belajarlah bahasa Arab, InsyaAllah. So ini adalah di masa di pusat untuk radiology department. Dan kalau tengok kat sini, ini adalah Dr. Abdul Basit, breast surgeon daripada COP. Ni diorang mamat ni adalah orang Canadian. They study in COP dulu, suatu ketika dulu. Dan dia orang pergi Canada untuk bantuan untuk buat satu orang kata pengutan suara untuk melihat keadaan pesakit-pesakit kidney, nephrologist. Dia orang adalah nephrologist dan dia orang akan hantarkan bantuan untuk buat something di sana. Jadi kalau kita tengok, kalau seorang saudara kita ni dia adalah Muslim dan kawan dia ni adalah non-Muslim. So dia orang pergi ke sana dan satu bantuan kalau kita tengok, orang yang bukan Islam ni pun aware dengan keadaan di Gaza, dengan kesafaran yang dia orang alami di sana. So kita kat sini kena fikir sejauh manakah kita punya perjalanan dalam pembelajaran kita ni, kan? Adakah sekadar untuk menjadi konsultan yang dapat beribu juta-juta? Jadi kita kena tanam impian dalam jiwa kita, insya-Allah, untuk berbakti kepada masyarakat, untuk membela agama. Macam politik kan? So ni klinik yang ada di sana adalah untuk bagi ubat apa semua, dan dia adalah tempat yang free untuk certain people dan berbayar, dan bayaran dia sangat murah. Dan kalau kita tengok keadaan sini sangat doif apa semua, dia punya barang-barang pun outdated apa semua. Tapi yang menarik perhatian saya adalah bila saya masuk ke bilik setiap doktor-doktor yang menjaga pesakit, apabila pesakit datang berjumpa dia, apa yang menarik adalah setiap bilik tersebut ada Al-Quran. Jadi dalam hati diorang, Al-Quran adalah hati diorang. Kebanyakan penduduk Gaza ni adalah hafiz kan. Kalau kita orang pergi lawat dekat Gaza tu, kalau dia punya Ministry of Religion kata kat Gaza dia orang ada 980 mosque, 980 masjid, dan dia orang ada 688 Quran school. Dan every year Gaza melahirkan 5,000 hingga 6,000 hufaz. Dan dia orang ada summer camp yang selama 2 bulan pelajar-pelajar di Gaza ni menghafal Quran. Dan lepas 2 bulan tu dia orang graduate, alhamdulillah dia orang hafal Quran. Dan in 2011 or 2010 if I'm not mistaken, ada 12,000 orang yang graduate hafal Quran. Jadi di dalam masa 2 bulan tu dia dah hafal Quran apa semua dah. Kita reflect balik kita hari ni macam mana kesibukan kita dengan, sebab dia orang ni bukannya ada yang student, ada yang doktor, ada yang, tapi dia orang still ada masa untuk meletakkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, menjadikan kehidupan mereka berlandaskan Al-Quran. Jadi kita pada hari ini macam mana pula kita punya hafalan? Sedangkan dia orang ni diuji, diperang, susah, macam-macam lagi. Tapi kita hari ini macam mana? Dengan beasiswa yang banyak, dengan kehidupan yang mewah, dengan iPad, dengan macam-macam lah sekarang ni kan, teknologi. So kalau kita tengok penduduk Gaza, kehidupan dia orang sangat sederhana bagi saya. Personally saya tengok sederhana, dan dia orang tak mewah sangat. Dan apabila bersembah dengan penduduk Gaza ni, dia orang kata okey, kita orang ni dalam keadaan yang sangat bersedia. Sebab bila-bila masa kita orang akan mati. Kita pun akan mati juga, tapi adakah kita bersedia bila-bila masa? Tapi dia orang sangat bersedia, sangat. Sebab kalau Harry Field, kalau macam talk Harry Field hari tu, dia kata penduduk Gaza ni kuat, penduduk Gaza ni masih lagi bertahan adalah disebabkan pegangan agama yang kuat, pegangan agama yang kukuh dalam jiwa diorang. Kalau tidak, diorang akan tinggalkan. Buat apa nak pertahankan Palestin? Buat apa nak duduk kat situ lagi? Kan? Baiklah pindah, baiklah keluar daripada itu. Tidak ada jihad lagi bagi diorang di tanah Palestin tu barangkali. Betul kan? Tapi disebabkan seorang doktor tu kata disebabkan penduduk-penduduk Palestin yang bertahan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, maka mereka meneruskan perjuangan di tanah Palestin itu. Kalau tidak ada orang-orang seperti ini, nescaya hari ini tidak ada lagi
tempat bernama Palestin. InsyaAllah. So ni adalah gambar-gambaran dan projek dia adalah air, dan kalau tidak ada projek air ni barangkali in 2030 population of Palestine tidak akan ada lagi. Sebab dia orang ada masalah air dia orang air masin dan air sangat yang tidak elok. Dan sebab saya tinggal di hotel Commodore Hotel yang mewah. Waktu tu kita air elok lah, sebab hotel tu kalau diplomasi datang pun duduk situ, Datin Rosmah pun datang duduk situ, Datuk Najib pun datang duduk situ. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi peluang untuk saya duduk situ juga kan. So inilah tempat yang kita pergi meraihkan anak-anak yatim dan anak-anak kepada para syuhada yang ibu-ibu tunggal. So kalau kita tengok semangatnya ibu-ibu diorang ni masih bersama anak-anak kan. So jadi kalau antum pergilah ke Palestin tu mungkin berjumpa jodoh ke, wallahualam saja je kan. Ni inilah orang-orang yang patut dikahwini kan, sebab suami meninggal apa semua kan. Kalau berminat lah, InsyaAllah. Ni kawasan kita orang pergi lawat ladang yang dibina oleh yang disupport oleh International Women Appeal. Ni lembu-lembu. Bila saya tanya lembu ni datang dari mana? Oh, dia kata lembu ni datang daripada tunnel. So ni adalah jabatan yang dibina. Dan humanity kita orang lawat juga. Ni Abdullah dulu dia adalah orang yang di-attack pada 2012 dan anak-anak dia juga dibunuh. Ni kawasan rumah dia. Dan ini juga kawasan yang dihancurkan oleh Israel adalah stadium untuk orang cacat. Saya fikir, apalah dia fikir sampai stadium ni pun dia nak hancur kan. Tak tahulah. Pergi sana macam sedih tengok dia, ya Allah. Kalau orang disable, sebab abang saya dia disable. Saya faham lah kan. Abang saya dia tak ada kaki sebelah. Saya faham lah kan. Bila tengok stadium ni macam mana orang yang disable, yang tak bersalah, yang tak ada pun nak tentang, nak pergi kacau dia orang pun, dia orang boleh hancurkan. Tambah kalau orang yang bertentang dia orang tu lagi. Dia ada gambar dengan kanak-kanak. Kalau kita tengok dalam video Helmi pun, population dekat Gaza memang ramai kanak-kanak. Dan sangat menipulah Israel kata Hamas meletakkan kanak-kanak di bangunan kerajaan untuk sebagai defense, sebagai nak mengatakan Israel akan attack kanak-kanak. Dan dia kata Hamas letak kanak-kanak ni dekat bangunan-bangunan supaya di-attack oleh Israel, dan Israel disalahkan. Israel tipu sebab children everywhere. Saya jumpa budak-budak kat mana-mana saja. Betul tak Helmi? Betul. Betul. Ini adalah tempat pejabat Perdana Menteri. Lebih membanggakan banyak bendera Malaysia, masih banyak Malaysia delegation. Dan kita pergi lawat Islamic University of Gaza, universiti yang dipisahkan antara lelaki dan perempuan. Dan ini adalah bangunan yang dibina oleh kerajaan Turkish untuk pelajar-pelajar yang disabled disebabkan peperangan. Dan dia orang banyak buat. Dan kita tengok penduduk Gaza ni semangat dia tinggi. Walaupun dibom dan banyak kali dia hancur, tapi dia bina balik. Kebanyakan kita ambil tempat kat situ banyak under construction. Betul tak Ilmi? Kan? Jadi masa penduduk Gaza ni dia tak kaya kan, walaupun dia tak kaya tapi dia tak miskin dengan mana. Kalau kita jumpa dia salam kita, dia peluk kita, dia sayang kita dengan ucapan hayakallah, Allah yahdi, Allah yubarik. Jadi sangat pengalaman yang menarik dan menyeronokkan lah. Ni kita orang pergi jumpa untuk Minister of Foreign Affairs. Yang ni Minister of Foreign Affairs, ni Minister of Religion. Dia ceritalah pasal keadaan kat Gaza, macam mana penduduk remaja-remaja dia, walaupun dia ada masalah juga lah sosial macam drug addict apa semua, tapi tak banyak. Tapi sebab dia nak memfokuskan orang ni, dia orang banyak diberi peluang untuk menghafal Quran, ada kelas intensif apa semua. Dan ni kita orang hari terakhir berjumpa seorang insan yang sangat hebat bagi saya. Dan saya orang saya salam, peluk kan. Sebab saya salam je, tapi sebab nervous sangat kan nak peluk semua. Sebab dia orang peluk kanan, peluk kiri, peluk ke sekatu, cium dahi. Saya dia tak pernah buat ni, segan pula kan. So rugilah waktu tu kan. Tapi Alhamdulillah bertemu dia. Dan Dr. Ismail Haniah ni sangat hebat. Dia adalah hafiz Quran dan mahir dalam 7 qiraat dan menjadi imam di Masjid Umari pada bulan Ramadan. Jadi saya rasa setakat tu saya perkongsi saya. Banyak lagi nak berkongsi, nak bercerita. Barangkali masa menceburi saya. Dan insyaAllah kita akan ada sesi Q&A. Kalau nak tanya tentang Gaza ke apa ke, barangkali saya boleh cuba memenuhi soalan tersebut. Wallahu'alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar.